Nak kembalikan tenaga batin lelaki secara semula jadi? Assalamualaikum, saya Dr. Samhan. Saya yakin ramai yang pernah dengar herbal tongkat Ali kan? Tapi ramai yang hanya tahu nama tapi tak tahu macam mana sebenarnya akar ini boleh bantu lelaki jadi lebih lelaki. Kadang-kadang orang datang jumpa saya cakap, "Doktor, saya tak rasa bertenaga sangat lah sekarang. Rasa cepat pancut lah, tak macam dulu. Kadang-kadang bila nak bersama dah tak bersemangat langsung." Masalah ini memang biasa, tapi biasa tak bermakna kita biar. Hari ini saya nak kupas pasal satu herbal asli dari Malaysia yang makin popular di luar negara, tapi orang kita sendiri masih ramai tak tahu khasiat sebenar. Yang pertama, tongkat Ali boleh bantu naikkan hormon testosteron secara semula jadi. Testosteron ni bukan setakat hormon jantan, dia kawal banyak benda dari segi tenaga, mood, fokus, sampailah ke nafsu syahwat. Bila hormon ini rendah, banyak benda boleh jadi. Letih, cepat pancut, tak ada mood nak bersama. Kajian daripada British Journal of Sport Medicine menunjukkan lelaki yang ambil tongkat Ali selama 5 minggu ada peningkatan signifikan dalam paras testosteron dan kekuatan badan. Benda ini penting especially untuk lelaki 35 tahun ke atas sebab masa itu hormon mula drop. Yang kedua, tongkat Ali boleh bantu kawal stres dan juga kawal kortisol, iaitu hormon stres. You all tahu tak, salah satu sebab lelaki cepat pancut ialah sebab anxiety, overthinking, stress, performance pressure. Bila otak dah tak tenang, sistem saraf terganggu. Dan bila sistem saraf terganggu, pancut pun tak boleh kontrol. Tongkat Ali ada adaptogen. Maksudnya dia boleh bantu badan adapt dengan stres. Kajian daripada International Society of Sport Nutrition menunjukkan lelaki yang ambil ekstrak tongkat Ali ada penurunan ketara hormon kortisol, iaitu hormon stres. Bila stres turun, fokus akan naik. Bila fokus naik, you all rasa lebih relax masa bersama. Dan bila relax, you all boleh tahan lebih lama.